waktu tu diagnose pula, muka doktor tu serius. Ini kena potong cepat, ini kena potong cepat. Betul. Cuak juga Saya nak macam mana je. Hai, Assalamualaikum. Bersama sekali lagi dengan aku, Pijo, editor Maskulin. Kali ni Jenta Cakap Podcast, kita jemput seorang bakat baru, bakat muda yang orang cakap ada banyak potensi, tetapi ada perkara yang menarik untuk dia kongsikan dengan kita pada hari ini. Saya perkenalkan Mak Syahmi. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Nampak macam mengantuk lagi ni. Hari ni tak bangun lagi ni. Mungkin ada setengah yang mungkin dah kenal dengan Mak, ataupun mungkin ada lagi yang mungkin baru-baru ataupun kurang kenal dengan Mak. Boleh ceritakan sedikit latar belakang Mak? Saya berasal daripada Kelang, Meru. Memang lahir dekat Kelang, Hospital Tengku Ampuan Rahimah, dibesarkan di sana. Tapi ayah saya Kedah, mak saya Terengganu. Tapi beli tanah sini, bawa emas sini, saya membesar di sini. Bersekolah di sini, belajar pun dekat sini juga, UiTM Shah Alam. Lepas daripada universiti, saya buat bidang modeling lah sekarang. Yang saya buat modeling dan lakonan. Memang habis belajar terus buat modeling? Betul. Dulu belajar ambil kos apa? Saya ambil sains sukan. Sebenarnya sukan. saya background sukan. Patutlah macam tegak macam maskulin lah, nampak maskulin kan. Sukan apa dulu main? Badminton. Tapi tak teruskan? Tak teruskan atas sebab-sebab tertentu lah sebenarnya. Sebab tertentu tu apa? Sebenarnya dulu saya minat betul badminton. Sangat-sangat minat. Memang masuk universiti ambil bidang sains sukan dan main untuk universiti. Tapi ayah saya suruh belajar kan. Kalau fokus badminton kena full time kan. Jadi start dari situ saya fokus badminton. Lepas daripada habis belajar, bercinta-cintun dekat universiti, konon-konon nak explore luar lah kan. Tiba-tiba saya cuba bidang industri. Tapi kenapa dalam you belajar sains sukan, kenapa terus ke orang cakap lakonan dan modeling? Pada asal dia sebenarnya dulu waktu saya daripada bidang sukan lagi, sebab saya tinggi, orang dah kata kau modeling mesti okey, kau modeling mesti okey lah. Tiba-tiba ada lah terdetik kan, kadang kau boleh berlakon ni, kau boleh, ada dulu-dulu lah orang kata. Tapi lepas daripada habis belajar tu, tiba-tiba saya dapat DM daripada IG, KL Fashion Week. Itu adalah show pertama saya untuk modeling. Saya terus masuk terus untuk catwalk. Dia DM suruh pergi casting ke? Tak, dia select terus. Select terus? Ada jenama tempatan untuk KL Fashion Week. Saya masuk. Dia kata run untuk brand dia. Itu first time lah. Sebelum kan KL Fashion Week, you dah ada buat modeling dengan mana-mana? Tak ada. Ataupun photoshoot ke apa? Tak ada. Tak ada photoshoot, tak ada apa saya buat. Kira dia scout through your IG je lah. Ya. Saya pun tak tahu mana dapat IG saya. Waktu saya masuk yang saya di scout tu, dia ajar saya package. Untuk brand dia, dia panggil budak-budak yang dia dah scout. So dia ajar walk, ajar kamera, pandang kamera macam mana. So daripada situ dah belajar dah, complete dah. Dia dah bagi time tu lah. So waktu first time tu memang tak ada background, memang berdebar lah. Waktu tu kan. Memang kita tak ada experience. Cuma Alhamdulillah tak kosong lah. Maksudnya dia provide lah semua benda tu. Maksudnya untuk kita belajar apa semua. So dari situ lah datang keyakinan saya untuk buat KL Fashion Week yang orang kata besar kan. Dulu saya tak pernah terfikir pun untuk walk untuk KL Fashion Week. Mungkin ada kena buat benda lain dulu baru boleh masuk KL Fashion Week ni, dapat masuk terus kan. So daripada situlah exposure saya ke next apa yang saya buat sampai sekarang. Ini yang KL Fashion Week ni tahun 2023 2021. Oh lama dah. Sebelum Covid. Betul. Semasa Covid. Betul, waktu tu buat pakai mask. Pakai mask. Betul. Tak nampak muka waktu tu. Saya ingat lah. Dibuat pun tak ada crowd kan? Ada tapi gap betul kan. Yang dah lama kan. Dalam bidang lakonan sekarang, boleh share sikit apa projek terkini atau akan datang? So apa yang berlaku sekarang, saya baru start balik bidang lakonan saya untuk fokus saya punya career saya sebagai pelakon. Sekarang saya tengah shoot untuk production SR1, drama, mega drama di sebalik Redha. Saya memegang watak antagonis lah sekarang. Oh, jadi jahat? Ya, jadi jahat. Sebelum ni saya shoot untuk TV3 drama Squad X, mengisahkan remaja lah, cerita remaja.
So yang tu dia jadi nakal. Yang kali ni jadi jahat. Lain sikit lah. Itu berlakon sekali dengan siapa lagi? Adam Lee, Siti Khadijah, Sheila Mambo, Eliza Syadan. Sekarang tengah shoot lah. Sekarang tengah shoot, masih tengah shoot. Kalau tengok trend dalam lakonan ni macam yang tengah naik film action lah. Macam sekarang yang tengah hot Blood Brothers kan. Yeah. Blood Brothers. Orang cakap combination antara action dan ada rupa. Bagi you sendiri, you setuju tak dua combination ni yang buat filem macam Blood Brothers tu meletup? Betul. Sebenarnya memang betul. Kombinasi yang sangat baik. Orang akan terpukau. Macam kita tengok John Wick kan. John Wick ni dia tak banyak gerak pun, tapi smart. Dia tu smart. Rupa dia, badan dia kan. So dengan dia buat action walaupun tak perlu dialog banyak, so orang terpukau kan. Macam Shahnaz kan, banyak orang cerita pasal gas kan. Sebab aura seorang gas tu. So betul kan. So look tu memang kena ada kan. Kalau diberi peluang untuk jadi hero, jadi hero lah. Hero yang macam mana? Yang romantik ke, yang sebenarnya saya minat hero yang lasak-lasak cerita action ni. Macam askar, hero gangster ke. Ataupun kalau yang jenis-jenis wira-wira ni. Jenis-jenis wira ni. Tapi bukan wira macam Keluang Man. Pun boleh juga, boleh try juga tu. Peluang mana tahu kita boleh bawa, sebab dulu saya tengok Keluang Man juga. Betul. Selain daripada modeling dan lakonan, mungkin you suka apa? Bidang sukan. Sains sukan ke nak jadi coach ke macam mana? Tak ada terfikir. Okey, selain daripada dua bidang tu, antara impian saya sekarang, saya teringin nak jadi cikgu. Oh, cikgu. Cikgu, dan saya pun still masih melanjutkan pengajian saya, degree saya, dan saya akan buat habiskan. Sekarang degree dekat? Degree PJJ saya buat. Dan insyaAllah saya akan sambung untuk pendidikan. Kalau rezeki saya buat perguruan lah. Itu satu lah bidang yang saya minat. Dan satu lagi lah sukan lah, badminton. Saya sekarang ni lepas daripada dulu waktu start kerja modeling semua, saya dah tinggal habis badminton. Sekarang bila dah fleksibel sikit, dah boleh atur ni, dah ada masa main badminton, dah boleh serius sikit. Dah macam main kompetitif ke? Yes, kompetitif. Masuk friendly, masuk tournament ni. Bulan 5 ni ada tournament lagi. Tournament badminton single. Professional? No, professional maksudnya area sini. Yang tournament kecil ni. Baru start aktif lah kan. Tapi orang cakap dah lama tinggal, tapi ingat lagi lah. Basic ada. Muscle memory tu kuat lagi. Ya, muscle memory kuat lagi. Ada sekarang pun masih pergi aktif dalam badminton dan belajar tu lah. Dua bidang benda tu lah yang saya rasa saya minat. Ada satu lagi, kalau boleh saya tambah satu lagi lah, perniagaan lah. Oh, sekarang minat untuk bisnes. Memikir untuk perniagaan. Betul. Buat slow-slow. Untuk buat self branding ke ataupun you nak buat produk? Actually saya dah start ke kedai kopi. Gerai je, buat start kecil-kecil dengan member-member, buat gerai. Nama dia Zero Coffee. Orang buat buka dekat area kawasan rumah kita orang rumah sewa. Start tu lah. So antara bidang yang saya nak fokus, dua benda ni lah. Kalau berlakon ni, kalau ada nama dan sebagainya, itu adalah platform lah untuk saya bawa semua benda ni. Mungkin ada setengah yang dah tahu atau mungkin tak tahu lagi. Nama Mak Syami tahun lepas lah kira, pernah orang cakap certain video dia atau dari keluar news agak viral lah, tentang survive lah kira dengan satu penyakit kanser testis. Ya. Kalau dari saintifiknya dikenali kanser testicular ke atau testicular cancer? Testicular cancer. Okay, sebab kanser yang orang cakap salah satu kanser yang affected lelaki sahaja. Kalau tak silap kan? Kalau tak silap saya lah. Betul. Mungkin wanita dia ada kanser ovary ke. Okay. Pada usia yang muda, masa tu first diagnose umur berapa? 25. Okay. 25 tahun ni orang cakap usia yang macam baru rancak mengenal dunia. Baru rancak mengenal dunia. Tiba-tiba dihempap bagi satu condition atau berita bila dicek tu dapat kanser testicular kan. Sejak umur berapa mak rasa ada something wrong? Pada umur 25 tahun. Ketika itu. Di saat itu selepas
sebelum 5 bulan selepas saya diagnose. Benda tu dah baru sangat. Sebelum umur 25 tu tak ada efek apa lah? Tak ada apa. Oh. Sebelum ni lah, saya tak pernah ada alami apa-apa gangguan macam kencing saya ke, atau kita ada rasa senak ke pada bahagian testis tu, tak ada. Tak ada masalah apa-apa. Memang saya rasa saya normal, tak ada masalah. Sampai kan ada satu ketika saya rasa macam saya punya tu dah tak balance tau saiz antara kiri dan kanan tu kan. Saya biar dalam 5 bulan 6 bulan lah lebih kurang saya biar. Sebab normal lah lelaki kan dia memang tak apalah angin pasang. Bukan ni kot. Betul. Tapi tu normal lelaki. Normal lah, normal betul. Jadi lelaki ni memang ini mentaliti yang kita kena ubah kan. Setengah lelaki ni dia fikir tak ada apa kot. Macam bukan kot. Tapi deep down tu sebenarnya dia tahu ada something wrong sebenarnya. So bila you bila you pergi diagnose, doktor dah sahkan, apa yang orang cakap? Yalah, benda satu yang berat kan. What is in your mind lah macam tu? Waktu doktor dah diagnose tu, saya sebenarnya terkejut. Sebab dalam family history saya tak ada yang kena kanser. Dan bila saya sendiri tahu kanser ni, bila kita sebut kanser benda yang berbahaya lah, bermain dengan nyawa kan. So bila doktor kata kena kanser, saya macam tak boleh brain tau. Aku ni sihat. Dia baru minta malam kan. Aktif sukan. Tak ada masalah kan. So dia kata waktu tu diagnose pula, muka doktor tu serius. Ni kena potong cepat, ni kena kita buat cepat. Betul. Cuak juga. Saya nak macam mana kan. Saya buat diagnose di Hospital Sunway. Ni kena buat cepat ni. So saya agak down lah. Sebenarnya saya solat, saya doa supaya Allah tenangkan hati saya, mudahkan urusan saya kan. Menerima lah benda ni kan. Dan Alhamdulillah Allah tunjukkan saya jalan. Jalan yang sangat mudah, yang saya rasa tak terfikir dah akal lah benda ni semudah ni untuk saya settle perkara ni. Sehingga sekarang yang saya dah sihat dan boleh pergi datang podcast ni. Allah mudahkan dalam selepas saya diagnose tu, 2 minggu saya dah pergi operation. 2 minggu lebih lah lebih kurang. Selepas diagnose ni adalah buat check-up lain lagi. Ya betul. Buat check-up lain. Doktor kata waktu saya pergi doktor tu panggil saya, kita buat small check-up. Dia tengok-tengok sebab diorang sangat pakar. Dia dah tahu dah memang ada khusus khas di UKM bahagian cancer, testicular cancer. Dia ada doktor pakar dia. So diorang buat sangat check-up. Saya masuk waktu tu, doktor kata tengok jap boleh selamatkan ataupun tidak. Sebab benda tu sebenarnya boleh selamatkan. Kalau dia sempat, dia hanya buang pada bahagian tumor tu je. So maksudnya organ tu masih boleh diselamatkan. Tapi saya punya dah terlalu besar. Boleh katakan besar ni, tapak tangan saya ni. Bola tenis. Bola tenis tu. Sebenarnya saya selama ni saya check saya punya pada bahagian tu, saya rasa macam sikit je kot beza. Sampai saya rasa macam besar, beza gila tau. Sampai saya rasa saya pegang ni tangan saya rasa besar full. Tapi masa tu pergerakan tak terbatas juga. Tak juga selesa lah. selesa. Main badminton semua tak selesa kan. Saya ingatkan macam ada pembekakan kan. So bila saya tanya kawan-kawan saya, yang buatkan saya delay untuk buat rawatan ni, selepas saya tanya-tanya kawan-kawan saya, diorang ni main-main lah. Kan kita serius. Kita serius kan. Kita pula lelaki bila orang main-main, kita pun buat relax lah. Tak nak macam buat-buat risau kan. Nak tunjuk maskulin kan. Kena jantan je kan. Jantan. So selepas tu saya ada jumpa kawan saya yang sangat baik. Dia terus cakap saya, walaupun dia tak tahu apa-apa, dia kata apa-apa hal refer doktor. Dia tak buat mandai-mandai kan. Dia terus pergi jumpa doktor. Dia nasihatkan saya. Dan selepas daripada itu, saya pergi jumpa doktor lah, buat diagnose. So doktor decide procedure untuk operate. Ya, macam saya cakap operate tu adakah kan kita kan ada 2. You punya buang terus satu di bahagian belah kiri. Tapi ramai orang tak tahu sebenarnya buang satu tu you punya reproductive tu still boleh lah. Jalan lah, normal. Dikatakan normal lah. Normal. Sebab kita ada 2 kan. Ya, betul. Tapi orang cakap yelah, sebagai lelaki kan, macam you bila dapat tahu nak kena potong satu, mesti rasa macam
penting juga kan. Sebenarnya antara satu yang saya down waktu doktor diagnose saya kanser. Sebab doktor kata ada possibility mandul. Sebab kita ada kena kemo kan, kemoterapi untuk buang saya kanser tu. So saya ada macam aduh mak, rupanya ada rawatan lain. Kita ada sperm banking apa semua ni untuk ni apa semua. So after operation buang tu, doktor kata yang di hospital pakar dia kata ni kalau sebab awak ni memang boleh normal balik sebab awak muda lagi. So saya rasa Alhamdulillah kan. Alhamdulillah macam. Dan bila saya baru ni saya check up 4 bulan sekali, doktor kata paras kanser saya darah saya punya meter tu is normal sekarang. Jadi Alhamdulillah Allah jumpakan saya dengan Dr. Faizal di hospital UKM. Doktor pakar lah. Doktor pakar dalam bahagian ni, urologi. Prosedur operation semua dengan dia lah. Semua dengan dia, betul. Cuma operation dia ada di bilik bedah. Operation tu dibuat Dr. Tan. Pakar bedah lah. Pakar bedah. Okay, selepas sebab ni kanser kan, bila orang cakap dia berbeza dengan ketumbuhan biasa. Kalau yang kita tahu, kalau ketumbuhan biasa tu kita just potong, buang, settle. Dia different dengan kanser. Sebab kanser dia still ada sel-sel kanser yang aktif. So nak tak nak besar kemungkinan kena buat kemoterapi. Sama dengan mak juga kan. Okay, kemoterapi tu berapa cycle yang mak buat? Kemoterapi saya 1 cycle. Tapi ikutkan 3. Tapi saya sebab kalau orang muda ni. Orang muda, betul, orang muda. Orang muda satu benda sebab saya tak nak. Tapi doktor kata memang kena buat juga untuk kita ni lah clean the cancer virus. Sebagai seorang orang cakap lelaki yang berada pada usia prime dia lah, umur 20-an ni dengan body yang kuat kan. Yalah, sihat kan. Tapi pengalaman sendiri buat kemo. Pengalaman saya rasa satu benda pengalaman yang bagi saya bermakna juga untuk saya, knowledge untuk saya. Sakit? Tu lah kata. Sebab dia punya menderita tu memang sakit lah. Orang yang buat kemo ni baru saya faham penderita sakit kanser ni macam mana. Ni Allah Ta'ala baru bagi saya satu je. Ni apa, cycle. Baru saya dapat rasa dan boleh imagine macam mana orang yang kena banyak-banyak cycle sampai dia boleh lemah, botak. Especially yang kanak-kanak semua tu kan. Ya, betul. Lagi budak-budak lagi saya tak sanggup tengok lah. Dulu kalau kita tengok orang kanser, kita tahu dia sakit. Tapi kita tak tahu apa yang dia alami, rasa apa. Ya, betul. Pengalaman tu membuatkan saya ada knowledge untuk bagi tahu orang tentang bahana kanser ni lah. Yang mana saya tiba-tiba pula ada knowledge. Yang kata sebelum ni tak pernah tahu pasal kanser. Sebab kanser ni kalau kita tahu, kanser ni banyak jenis. Banyak jenis, betul. Ada yang seminoma, ada macam saya seminoma yang luar organ kan. So dia boleh potong dan ni. Kalau macam dalam tu lagi bahaya. Usus dan sebagainya kan. Hati kan. Ya, betul. So macam saya ni, dulu saya ingat kalau kanser je habis lah aku. Lepas ni aku dah tak boleh buat apa lah. Tapi rupa-rupanya bila kita tahu tentang satu perkara tu, ilmu tu yang Allah Ta'ala nak bagi kan, kita dapat orang kata apa, overcome diri kita daripada overthinking, kata macam fear tu kan. Ya, ada fear. Sebenarnya kanser ni tentang semangat. Betul. Kita nak kena lawan kita kena lawan diri kita untuk ni. Kalau kita makin lemah, dia akan makin down. Benda ni dah banyak saya dengar sebenarnya, especially amongst pesakit kanser lah, yang cakap semangat tu. Yalah, orang yang macam saya tak ada penyakit kanser, kita tak faham kan. Tapi bila dia sebut tentang semangat tu, benda tu memang sangat penting kan. Okay, untuk mak pula selepas dah buat cycle tu, and then berapa lama orang cakap untuk untuk pulih lah? Kira pulih kembali normal balik lah. Yang boleh buat aktiviti harian, boleh buat aktiviti sukan. 2 bulan lah. 2 bulan. Untuk recover all the energy semua. Sebab bila kata kena kemo ni, badan kita dah kosong. Kita tak ada antibody, tak ada apa. Kita senang kena dapat demam. Kalau demam kena pergi hospital sebab kita tak ada antibody. Doktor kata kalau demam pergi hospital terus. Sebab bahayalah kita tak ada protection kan.
So 2 bulan tu duduk rumah je lah. duduk rumah. Tak boleh nak expose dengan orang kan. Betul. Tak ada expose, jaga makan, jaga minum, makan benda-benda yang sihat untuk kembali balik sel-sel baik kita. Sebab yalah, kemo ni dia bunuh sel baik dengan sel jahat kan. Dan Sepanjang kemo tu ramai orang tak tahu mungkin. Sepanjang kemo tu macam mana pemakanan mak sendiri? pemakanan dia, kalau pantang dia jangan makan benda yang berkarbon lah. Benda yang bakar-bakar tu. Banyak makan benda, jangan yang berminyak, yang goreng minyak yang banyak kali tu. Macam biasa kita dengar lah kan. Sekarang saya faham lah benda tu kan. Kenapa sebab dia akan trigger Karsinogen dia. dia trigger sel kanser actually. So antara pemakanan dia lah. Dan banyak kurangkan gula, manis-manis yang terlalu manis. Okay, cakap pasal lelaki dan especially kanser pada bahagian sulit lah orang cakap. Ya. Tak ramai orang yang cakap sanggup ke depan untuk kongsi bahawa yang cakap aku ada kanser ni, aku nak share something. Tak ramai orang ada keberanian dan keterbukaan. Dan macam mak sendiri, kenapa terfikir untuk share benda ni kepada public? Dari mana idea tu datang? Saya rasa saya dah buat silap. Sebab sebenarnya benda ni boleh dicegah daripada awal kalau kita ada pengetahuan awal. Bila Awareness tu kan. Awareness tu kita dapat. Masalah saya tak dapat awareness tu. Dan saya tak pernah tahu. Dan saya ke depan untuk bagi tahu kawan-kawan saya, sebab benda tu memang wujud. Sebab saya tanya doktor, ramai ke orang kena benda ni? Adakah benda ni ada satu yang janggal? Specific case je kan? Macam isolated cases ke? Sebab saya tak pernah dengar. Dia kata ramai. Ramai orang kena. Dan kat hospital tu boleh katakan, dan waktu saya buat bedah tu, doktor ada 4 lagi patient untuk buang benda yang sama. So ramai. Tapi awareness tak ada. Kita tak pernah tahu. Kita tahu kanser cervix, kanser, kalau lelaki pun kanser prostate. Yes, prostate. Prostate tu memang dah orang cakap normal lah. Normal. Tahu kan. Yang kita tahu kan prostate. Apa yang jadi pada diri saya ada kekuatan untuk melawan dan saya bagi tahu orang. Dan alhamdulillah apa yang saya buat tu, kawan-kawan saya pergi check. Dan ada juga yang DM saya yang dia tengok video saya ketika itu saya ada buat wife dia tengok video saya. Wife dia cakap husband dia tunjuk video ni. Husband dia pergi hospital diagnose benda yang sama kena dengan saya. Oh, the wife dia tengok video pasal you sharing tu. Yeah, sharing about. And then wife dia tunjuk dekat dia. Yeah. Okay, you kena pergi check. Yeah. Sebab wife dia tahulah apa yang terjadi pada ketika itu. So pergi check, doktor diagnose ada kanser tu. Kena buang juga. Sama. And then dia sangat berterima kasih lah bagi tahu ni. Pentingnya awareness. Awareness penting. Sebab kalau kita tak tahu, jadi itulah. Kalau kita berdapat rawatan awal, macam doktor cakap, doktor boleh selamatkan. Macam you dulu kira stage 2. Stage 2 orang cakap stage yang boleh go to tapi orang cakap chances untuk sembuh tu agak tinggi lah. Sebab ini adalah jenis kanser yang tak sangat berbahaya. Macam kalau ada yang kanser stage 2 macam kanser darah, 2 pun dah bahaya contohlah kan. Tapi ni organ di luar badan. Selain pengalaman yang orang DM tu, ada pengalaman lain lagi yang tentang awareness yang you buat? Pengalaman lagi baru dalam sebulan lebih saya main badminton. Mak, aku sebenarnya dah lama dah benda ni. Bila aku check, dia tengok ada nama saya tentang ni kan. So dia tanya saya pasal ni, pasal dia punya ni lah, tentang simptom apa semua. Saya kata kat dia, saya pergi jumpa doktor. Pergi. Dia jangan takut pergi. Tak ada masalah. Saya cakap dengan dia, urusan mudah, tak sakit, tak apa, pergi je. Jangan takut lah. Kadang-kadang orang takut. Dan malu lah satu benda kan. Lelaki dia sakit tu bagi dia nombor 2 kadang-kadang. Malu. Selagi boleh gerak ke. Selagi boleh tahan. Dari segi family macam mana? Macam you cerita macam ni, dia tak kisah ke? Ataupun support system ni macam mana? Antara benda yang saya buatkan saya antara nak bagi awareness adalah sebab saya nak buang sifat malu saya. Malu yang membuatkan, kata apa, mendatangkan keburukan lagi teruk.
Even dengan family saya pun, saya tak bagi tahu. Saya diagnose baru saya bagi tahu family saya. Waktu saya ada simptom tu dan ketika itu semua saya tak bagi tahu. Saya malu. Saya hanya bagi tahu certain orang je yang saya percaya ni kan, benda ni. So lepas dah diagnose baru saya bagi tahu family saya, dan diorang macam agak terkilan lah, kenapa tak bagi tahu awal kan? Kenapa dah macam ni kan? Dan pada mulanya saya kata benda ni kanser. Mula diorang tak percaya. Diorang pun tak percaya betul. Mungkin ni angin pasang. Kan saya sebelum ni dah tanya ramai orang kan. So lepas saya dah diagnose, saya bagi tahu family saya supaya saya dah dapat jawapan dia. So saya kata ya, kanser. So lama-lama diorang menerima, diorang support saya, diorang banyak benda lah, diorang jaga saya, diorang bagi sokongan pada saya. Pengalaman seorang yang survive daripada kanser ni, macam mana perspektif you terhadap kehidupan tu sendiri? Perspektif tu mungkin berbeza. What's the difference between the old Mark and then the new Mark? Dia menjadikan saya seorang yang lebih kuat, lebih berpemikiran positif, lebih menjadi seorang yang lebih bersyukur. Sebab sebelum ni kita tak ada macam kita tak ada rasa nikmat kesihatan tu. Kita tak rasa nikmat kesihatan tu selagi mana kita tak sakit. Dan selagi mana kita tak diuji ke apa kan, kita rasa benda tu normal. Tak ada benda yang perlu disyukuri sebab kita akan hidup di benda yang ni lah, macam biasa. Jadi bila kena benda tu, saya rasa macam dah tak ada alasan untuk saya tak boleh buat sesuatu. Kalau saya sihat. Perspektif saya selepas daripada saya kanser tu, saya rasa untuk saya buat satu, saya rasa ada semangat yang selagi kau tak sakit yang teruk, kau boleh buat apa yang kau nak. Tak semua orang beat the cancer kan? Yes, betul. Aku dah lawan kanser dan betul, mindset jadi kuat sikit lah. Even apa-apa yang kita buat pun, mindset kita jadi kuat. Mungkin kalau ada apa, kalau ada halangan macam, alah, apalah sangat, dulu aku dah kan, betul, dah lalui benda-benda yang sampai you terbaring, you tak boleh buat apa, you memikirkan tentang diri you kan. So selepas tu saya rasa nafas yang baru, buat dengan sesuatu energi yang baru dan menghargai kesihatan kita lah, makanan. What the first thing yang you buat selepas you sembuh? Saya bila Pijo cakap macam tu, saya dah rasa suka dah. Dah teringat lah. Sebab benda yang paling saya nak sangat buat ketika saya rasa saya dah survive, saya dah sihat, adalah waktu saya main badminton lah. Tak ada benda lain yang saya buat. Yang paling disukai? Paling saya sukai sebenarnya. Sangat enjoy badminton. Lepas saya dah dapat main badminton, baru saya buat kerja-kerja yang lain. Start shooting balik, start modelling balik. Bila kita bersukan, kita dah ada tenaga tu tau. Kita tahu yang kita ni fit. Selagi mana kita. Sebab bagi saya, kalau saya tak bersukan, kalau saya tak boleh bersukan, maksudnya saya belum lagi fit. Kalau ada satu perkara orang cakap paling penting yang Mak boleh sharekan kepada, what is the most important message daripada pengalaman you yang you nak share? Jadi benda yang paling penting saya nak sampaikan kepada audiens, pada semua yang mendengar dan yang melihat ni, adalah kita haruslah sentiasa bersyukur dengan sekecil-kecil nikmat yang kita ada. Sebab apa? Itulah yang mengajar saya ketika saya sakit. Kita tengok orang aktif di media sosial, tengok orang post bersukan, shooting, diorang dapat bekerja, dapat meluangkan masa dengan family diorang dalam keadaan diorang sihat. Jadi benda itulah yang membuatkan saya rasa benda yang paling penting dalam hidup saya untuk saya sentiasa bersyukur. Jadi kita haruslah sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan sampai Allah dah tarik nikmat tu barulah kita rasa kan. Tapi biasa macam itulah. Tapi itulah yang saya nak sampaikan, yang benda yang paling penting, yang pengalaman yang saya dapat ketika saya sakit. Mak, terima kasih sebab hari ni sudi cakap menjadi tetamu lah untuk podcast Maskulin Jantan Cakap. Tu kena ingat ya, no matter how you are, tak kisahlah kau umur berapa, kau agama apa, kau bangsa apa, kau cergas ke, stamina kau tinggi mana, kau suka bersukan ke, tak suka bersukan ke, kanser ni boleh kena pada sesiapa je. Ambillah iktibar daripada kisah Mak Syahmi share dengan Maskulin tadi, untuk kita sama-sama lebih awareness, lebih sedar. Semoga kisah Jantan Cakap yang ditengahkan oleh Maskulin episod ni boleh memberikan manfaat
dan juga kesan-kesan positif. Tak kisahlah ada sama ada audience ni lelaki ke perempuan, sama-sama kita share. Okay. Sekian dulu daripada aku Pijo, editor maskulin, dan juga Mak Syahmi. Ya, terima kasih kerana datang. Ya. Terima kasih kerana sudi share story kita. Ya, terima kasih juga sebab mendengar cerita ni. Alhamdulillah. Okay, sekian dulu daripada aku Pijo. Untuk Janta Cakap kali ni, kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Kepada semua yang masih belum follow atau subscribe semua social media maskulin, jangan lupa subscribe dan follow. Dan juga Adiktif ada satu aplikasi sini di mana kat situ kau belum boleh tengok segala macam konten, video, podcast, artikel. Kat situ semua ada. Okay, sekian dulu daripada aku. Assalamualaikum.